nemu mama seorang akan dijadikan sebagai mangsa. Mari. Assalamualaikum. Salam. Inilah orang yang kita masukkan. Nama dia Syarwin. Syarwin? Ya. Ceritakan masalah. Saya tak tahu lah. Sejak akhir ini saya pakai handset. Ya. Buka je handset ada hantu. Buka je handset ada hantu. Buka handset ada hantu. Call orang ada hantu. Tu saya malas korang lepak sini. Dalam waktu begini sesuai ni. Apa kata kita test? Right. Kita try. Abang tengok bang. Hantu. Abang tengok saya try sekejap lagi. Dia Hantu. akan datang. Hantu. Abang tu bang. Tu. Nampak tak bang? Pokok lah. Ni hantunya. Oh ya betul. Ada hantunya. Warna kuning bang. Bang dulu bang. Bang. Mana? Tu di depan saya ni. Depan saya. Tak ada apa pun. Habis macam mana nak cari hantu abang tak nampak? Buka simpan balik. Okey. Try. Kemauan dia dah pergi. Abang nampak tak? Oh ni ngarut lah. Tonton masih tak puas hati. Kita cuba sekali lagi. Okey, mari. Bang, saya minta maaf abang. Apa lagi? Abang boleh tunjukkan sekali lagi tak? Tak boleh lah, saya takut. Tak apa, saya masih ada. Abang tak nampak tak apa, saya nampak. Tak apa, kita sama-sama. Okay, apa-apa hal je. Kita boleh nyiasat perkara ni. Kita try. Apa-apa hal, abang tanggungjawab Ha. Tengok sekejap lagi nanti dia datang. Oh, main apa-apa pun dia datang. Asal buka Atau bang, datang lagi bang. Bang datang lagi. Tengok bang. Dia datang lagi bang. Mana? Tak puas hati dia datang lagi. Mana buat aku? Tu lah. Cibul. Abang nampak ni, depan ni abang. Dia ambil sepuk je. Tu buat sepak sikit. Freestyler, rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyle. Bang nak nampak tadi bang? Tak nampak lah. Tak kasi nampak lagi. Saya buat lagi nampak. Cuba toilet. Tak nak, saya takut. Abang try. Cuba abang try. Saya try. Boleh? Abang nampak ni salah saya. Okey. Tengok. Tak ada apa tau. Nanti lagi datang. Saya buat. Tengok. Tahu? Nampak tak bang? Tak nampak. Nak? Handset ni abang pakai lah. Lepas ni saya tak nak pakai lagi handset lagi. Kenapa abang? Siapa? Hantu, pada hantu.
siang mengantuk, malam berjaga mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja, begitulah cerita orang lama-lama. Tapi ianya semua telah disalahguna, mencuri, mencabul, merompak, menipu daya. Itulah hantu-hantu yang ada di zaman kita duduk di kaki lima untuk mencari mangsa. Kalau dah jumpa operasinya terus bermula. Cucu di sini salah, cucu di sana salah, di mana-mana kalau dah jumpa cucu-cucu tak dapat lari. Nenek tua banyak saksi, sekarang nenek nak cari ganti. Siapa yang kena dia yang jadi. Hantu, mana hantu, ada hantu, mana-mana. 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 Ada hantu, jangan nak merapu. Mulut cabul, kena baru tahu. Ku nampak, ku lihat jelas depan mataku. Mengilai-ngilai, meremang mulut engkongku. Jembalang jin, iblis dan setan, semua ada dan jangan jadi ikutan. Jangan dikawan, nanti kau pula dimakan. Dengan siulan, cepat lari dan dapukang. Dunia penuh dengan pancaroba, begitu banyak cobaan yang menyesatkan. Lagi banyak godaan yang menggodakan. Malam, betulkah malam, orang jadi setan. Harap engkau mengerti atas susanaku ini. Hapuskan strategi karena bukan polisi. Wabahnya berkeliaran siang malam, tak kira masa depan manusia berperang yang bermacam-macam. Kasar berkata tapi jiwa di hati. Baik kau pergi kerana no akan mulai di sini. Banyak orang aku terkejut sampai terlentang. Bukan macam orang berjemalang, berompak serang. Berilah ruang, takut dia makan kawan. Tak berhati buruk, oh memang tak batu. Leluahan hati, hey nak jadi hantu. Biar tak jelas isi asal puas. Begitu burukan dari demo asal dengki dan cemburu. Berbagai isi luar dapat ku tuju Kau sebelah dari tengkok, tawar dua makhluk. Dari tiga penjengkok, kau terus mematuk. Di mana hilangnya ahli paranormal yang tiada. Dekat warung tengok bola pakai baju macam